saya hormati Mana Dr. Uthman, Ketua Jabatan Ketua Jabatan Datin Dr. Sharifah, semua sekalian, Noaini, lama tak jumpa, dan kita punya pendekatan di sini. YUI pun ada tujuan, ini orang masih setia dengan UM dan sebagainya. Ada hard copy lah, sebab saya nak tengok itu pun tak boleh, nak tengok yang ni boleh ada sikit lah. Mungkin pertama sekali saya ucap terima kasihlah kepada jabatan dan UM kerana memberi peluang kepada saya untuk berkarya. Terima kasih untuk berkarya. Umur ni tak ada tanda merah, tak tengok juga berkarya. Kerana tanpa peluang seperti ini, mungkin otak saya jadi jam, mungkin saya tidak berusaha untuk mencari maklumat baru. Cuma saya confident untuk bercakap tentang undang-undang jenayah ini kerana mungkin saya lupa nak beritahu dalam siri yang lepas. Saya pernah menulis buku, saya punya research pun banyak juga dalam masa di England pun. Kawan saya di Nigeria, dia kata apa kamu buat tentang jenayah ni, nak balik ke Malaysia, nak tubuh mafia. Jadi macam bukan orang suka sangat belajar jenayah. Jadi orang belajar muamalat tu dia boleh pergi compare semua sekali. Jadi belajar jenayah ni nak tubuh mafia ni, masa tu soal nak apa tu hudud dan sebagainya itu belum berlaku lagi lah. Jadi saya cubalah tengok belah sana sebenarnya, belah sini dengan berpaling kan. Kalau tak nampak di sini. Saya mulakan kuliah ini dengan satu tajuk mengenai antara cita-cita dan realiti. Ini satu perkara yang sangat penting dalam hidup kita. Kalau kita sangat bercita-cita tinggi, tetapi cita-cita kita itu tidak realistik, maka kita cundang. Kita akan cundang. Sebaik-baik pendirian dalam hidup ini ialah pendirian yang realistik. Kita perlu jadi seorang yang rasional. Kalau kita terlampau idealistik, maka kita hanya akan hidup seorang diri dengan idea kita dan sebagainya, dan tidak ada orang yang akan menghampiri kita sebab idea kita itu hanya cantik tetapi tidak praktikal. Saya selalu sebut antara orang yang idealistik, yang cerdik, yang hebat ialah Presiden Makapaka Filipina. Dia bagus tetapi dia punya idea itu tak sampai kepada masyarakatnya. Sebab tu kepimpinan itu, kalau kita nak jadi kepimpinan itu ibarat seperti piramid. Bagaimana baseline-nya, maka begitulah atasannya. Kalau kita terlampau idealistik sedangkan masyarakat kita rasional, maka kita akan gagal. Di Pakistan apabila berlaku pilihan raya, idealisme Islam yang dibawa oleh parti-parti politik Islam kalah dalam pilihan raya kerana Zulfikar Ali Bhutto kata yang diperlukan oleh masyarakat Pakistan bukan idealisme Islam, bukan hudud, bukan pelaksanaan undang-undang Islam, tetapi orang Pakistan mahu kepada cheese dan roti, keju dan roti. Maka dia boleh menang pilihan raya bila dia menawarkan keju dan roti. Orang akan tolak Islam kerana keju dan roti. Jadi kita orang Islam ni, kalau kita tak tahu bagaimana mentaufikkan, meletak sama antara idea Islam yang tinggi dengan keju dan roti, kadal faqru an yakuna al-mar'u kufra. Ini Nabi pun dah bagi tahu. Inilah kegagalan kita. Oleh kerana itu saya nak bangkitkan macam
moderator kata tadi 200 tahun 200 tahun daripada kemasukan Islam ke negara ini, barulah Malaysia pada waktu itu boleh bercakap tentang pelaksanaan undang-undang Islam. Bukan lagi undang-undang hudud, undang-undang jenayah Islam, tetapi pelaksanaan undang-undang Islam. 200 tahun 200 tahun ni umur negara bukan sikit, bukan panjang. Watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu akan silih berganti. Ada kerajaan naik, ada kerajaan turun. 200 tahun Barisan Nasional dalam negara ini sudah memerintah lebih daripada 50 tahun. Kata orang Jepun, satu parti politik hanya akan memerintah 50 tahun sahaja. Itu yang menjadi masalah politik sekarang ini. Siapa dia yang nak mempasakai orang yang sudah cukup 50 tahun. Tapi saya nak bagi tahu 200 tahun itu hanya 4 kerajaan saja. 4 kerajaan. Kerajaan A 50, yang ada sekarang lebih dari 50. Kerajaan B, kerajaan C 200 tahun. Tapi kita silap, kita mengukur umur negara berdasarkan kepada umur kita. Kesilapan orang muda bila dia menegur seorang tua, dia lalu orang tua ni duduk tanam pokok kelapa. Zaman dulu kelapa ni 10 tahun, 15 tahun baru berbuah. Dia kata tanam apa Pak Cik? Pak Cik kata tanam kelapa. Sempatkah Pak Cik makan kelapa yang Pak Cik tanam? Ini buku saya kelas tahdiri dulu, yang kecil-kecil. Orang tua tu jawab, dia kata kelapa yang saya makan hari ini ditanam oleh nenek saya. Maka saya menanam ialah untuk cucu saya yang akan datang. Itu ad-dawru wal tasalsul dan sebagainya. Jadi 200 tahun, jangan menganggap kita telah meminta suatu tempoh yang terlampau jauh. Islam datang ke sini pada abad yang ke-13 itu pun mengikut pandangan yang sederhana. Tapi ada orang berpendapat, nanti saya ulaskan nanti, lebih awal daripada itu. Sehingga pada abad yang ke-15, abad yang ke-15 itu apabila tertubuhnya kerajaan Melaka, barulah kita bercakap tentang pelaksanaan undang-undang Islam di Malaysia. Jadi konsep Malaysia pada waktu itu saya gantikan dengan Nusantara. Sebab cita-cita Nusantara ini pun, Melayu Raya dan Malaysia asalnya Nusantara ini satu. Ada Malindo, ada Mafilindo dan sebagainya. Tetapi oleh kerana tekanan antarabangsa, kita gantikan Malindo, Mafilindo itu dengan asal, ASEAN dan sebagainya. Jadi konsepnya ialah Nusantara itu anak negara kita. Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina itu negara Melayu. Kita katakan Nusantara. Bila-bila pun kita jangan keluar daripada konsep bahawa negara kita adalah Nusantara, ini sebahagian daripada itu. Jadi sekarang ini, mengapa Islam mengambil masa yang begitu lama? Kerana Islam itu bukan sesuatu idea yang ad hoc. Bukan idea yang ad hoc. Kamil, mutakamil, syumul. Dan pula dia ada keutamaan, priority. Apabila Islam masuk pada peringkat awalnya mungkin di pantai timur, bagi mazhab yang mengatakan ia datang daripada China, ataupun pantai barat, bagi yang mengatakan Islam itu datang daripada India. Sebab tu orang-orang Melayu di sebelah timur lebih mirip kepada Cina. Orang Kelantan lebih mirip kepada Cina, macam saya. Orang Kedah, orang Pulau Pinang, DKK sebagainya lebih mirip kepada Indian sikit. Jadi orang Arab tu tengah, yang misalnya macam tu, Johor, Kedah di India, Kelantan ni. Jadi itu dalam masyarakat kita. Jadi oleh kerana itu, bila saja Islam datang ke sini,
mereka tidak banyak bercakap tentang bagaimana nak menghukum orang. Kita ni tak nak dengar cerita Tengku Abdul Rahman dengan Oyolin. Saya dah cerita dulu dah. Saya cerita dulu bagi orang baru. Kata Tengku, cara Tengku berdakwah, cara Tengku kita besok bila mati, sekarang ni kita kawan baik, bila kita mati, you duduk di neraka, saya duduk di syurga. Jadi berpisahlah kita. Marilah orang duduk sama-sama kami. Itu cara Islam itu kita kemukakan dalam bentuk yang positif, nak menyelamatkan orang. Bukan Islam itu dalam bentuk nak bunuh orang, nak pancung orang, nak katuk orang, nak apa, zift. Orang Arab kata zift, menceritakan tentang keburukan orang lain sebagainya. Kata orang kata, dalam agama saya, kalau kita mati, saya masuk syurga, Tengku masuk neraka. Jadi patut Tengku masuk agama saya. Jadi cara Tengku ini tak ada budak-budak sini dah. Tak ada. Tengku kata itu caranya. Ini cerita ni saya boleh cerita dan tak satu riwayat daripada sekian-sekian depan Mahathir, dan saya pun ada cerita ini disebut oleh Sanusi Junior. Saya percayalah sebagai seorang satu betul. Tengku kata persoalannya betul juga, saya pun boleh pergi sana, orang boleh pergi ke sini. Tapi Tengku kata soalnya saya sudah potong. Faham? Tengku kata saya sudah potong, macam mana nak sambung? Tapi kalau orang datang ke tempat saya, orang belum potong, kita boleh potong. Itu cara berdialog itu dengan manis. Maka orang Yahudi masuk Islam kerana kebijaksanaan. Sebab itu Islam, dakwah Islam dalam peringkat awal, bina usia pergi mempunyai pengaruh yang besar sehingga di Sabah itu afwajan wa afwaja orang masuk Islam. Tapi mungkin kita punya follow up tidak bagus, itu cerita lain lah. Tapi itu yang kita putus. Jadi sekarang ini masa yang diperlukan untuk proses akidah. Jadi akidah ni saudara-saudara sekalian, sekarang ni pula orang berkelahi akidah antara Maturidiyah dengan Asy'ariyah. Ini satu perkelahian yang bodoh. Maturidiyah dan Asy'ariyah hanya timbul sesudah budaya atau ilmu Islam berinteraksi dengan orang-orang Greek. Jadi di Greek sana yang paling popular sekali ialah mantik, logik, ada Saudi lah, macam-macam. Jadi setiap ilmu perlu dipersembahkan dalam metode mantik, iaitu sudah dibatalkan oleh di Bono sekarang. Jadi berasaskan kepada mantik itu, maka berbahaslah orang, ada mazhabnya Asy'ariyah dan ada Maturidiyah dan ada yang Murji'ah, ada macam-macam, berasas kepada mantik itu. Jadi sekarang ini Asy'ariyah pun sudah luput waktu, Maturidiyah pun sudah luput waktu, tapi kita berkelahi kafir-mengkafir antara sesama lain. Jadi Islam itu mempunyai idea yang jelas, yang sesuai untuk zaman dan masa dan sebagainya. Jadi sekarang ini bila Islam datang ke Malaysia, yang perlu diselesaikan oleh Islam ialah Hinduism dan animisme. Tengok wayang kulit. Saya semalam saya nak marah ke rakan-rakan Facebook, rakan-rakan WhatsApp, bila saya terjebak dengan soal nak balikkan Ustaz ramai sokong. Bila ramai sokong, saya confident masuk Dr. Zul itu. Saya katakan dah sokong, besok hantar memorandum kepada Perdana Menteri, semua satu seorang, tentu ini berjaya. Maka senyaplah riuh rendah itu. Jadi riuh rendah itu hanya menyokong saya saja. Sokong. Jadi biar saya mati seorang. Saya marahlah, saya kata anda semua memilih untuk menjadi penonton, bersorak-sorai dan sebagainya, dan itu caranya. Jadi oleh kerana itu kita kena faham dua, Hinduism
dan animisme. Hinduism, Islam selesaikan dengan membina cerita-cerita wayang kulit yang baru. Wali Songo menggunakan wayang kulit, Islamizekan wayang kulit itu supaya ia mudah lekat dalam masyarakat. Sebab itu dalam saya menguruskan tentang Cina Islam sekarang ini, saya mencadangkan supaya budaya Cina itu dikekalkan dan kita Islamizekan semua sesungguhnya supaya mudah. Jadi kalau kita nak suruh orang Cina masuk Islam, hari ini masuk Islam, besok pakai pakaian Melayu, suit Melayu dan sebagainya, zaman dulu ya. Sebab kita adalah sekian-sekian. Okey, animisme, cuba tengok buku-buku yang dikarang sebelum daripada kita naik sebagainya, semua banyak. Apa tu Tunggu Kubur? Tunggu Kubur itu adalah gabungan antara animisme dengan Islam. Belum masuk Islam, kubur mesti tunggu. Ingat talqin tu kita punya 100% ke? Saya seorang kawan saya, waktu saya jadi komisioner Suhakam, dia kata sebenarnya orang-orang asli itu bila mati dia talqin. Dia kata, Pak Mat mati dah, Pak Mat mati, Pak Mat dah jadi roh, Pak Mat bawa semua sekali lah. Apa semua yang Pak Mat ada dalam dunia ni, bawa pergi ke alam lain. Dan Pak Mat jangan datang balik kacau orang. Dia baca talqin. Jadi kita pun masa dulu, masa animisme, orang jaga tunggu kubur kerana takut hantu gali, kerana takut binatang gali, tunggu kubur. Masuk Islam, Islam tak kata bodoh, tunggu kubur, animisme sebagainya. Islam kata duduk-duduk saja, lebih baik baca Quran. Maka bertunggu kuburlah. Bila orang Arab datang sini di Masjidil Haram, Assalamualaikum, Assalamualaikum, masing-masing pergi. Saya pun heran. Pak sepupu saya dulu duduk di Mekah lama dengan Syekh Muhammad Dom. Balik keluarga dia, pertama sekali saya tak boleh terima, tukar sudut. Orang tu ibu, orang dia ibu. Saya kat asrama dalam Puri tu, Idris kata aku lepang. Kita tak boleh, jijik dah. Tapi tak apalah. Dia balik, bila jadi imam, tak ada wirid. Mak saya tegur, Latif, kamu tak pernah wirid ke? Dia kata, oh Allah, di Mekah tak ada wirid, masing-masing wirid. Okey. Kemudian bagi tuan-tuan guru kita dulu yang baru masuk Islam, orang kampung ni tak pandai nak wirid. Orang Saudi tak apalah diwarisi wirid daripada sana. Yang tak pandai nak wirid, kalau awak tak tolong wirid dengan secara kuat dengan dia nak wirid macam mana? Maka berlakulah wirid itu secara berimam. Itu kena selesaikan. Kemudian sembahyang hajat. Sembahyang hajat tu seorang sepatutnya, tak ada mana ada warid dan sembahyang hajat berimam. Sembahyang tarawih, Sallallahu lumayan. Sembahyang tarawih ni makna sembahyang tarawih itu sembahyang rehat, pergi tawaf sebagainya. Tapi kalau tak buat macam tu, tak ada lah orang belakang ni mengantuk lah, apa semua sekali cerita dia mengantuk. Imam baca panjang, dia sandar tubuh dia kat situ. Imam tengah semayang, dia Rasulullah, sebab ada orang pergi cukik dia ingat Sallallahu. Itu cerita-cerita dalam masyarakat kita. Dan ini sekarang ni malangnya diperbalahkan oleh antara ahli sunnah wal jamaah dengan Wahabi. Satu perbalahan yang sangat merugikan. Dan rakyat pula tak puas hati kalau tak berbalah. Ini satu hal. Tapi saya tidak nak menceritakan tentang yang sekarang. Maknanya berapa tahun nak selesaikan masalah wayang kulit, berapa tahun nak selesaikan masalah tunggu kubur, masalah wirid, masalah apa semua sekali. Maknanya Islam itu bid al-jahiliyah. Islam itu adalah at-tafkir. Sebab itu mengislamisasikan artinya menghapuskan jahiliyah. Jahiliyah itu hanya berasaskan kepada sangkaan sahaja.
Orang jahiliyah, dia tidak akademik, tidak ilmiah. Dia hanya berhenti berasaskan kepada sangkaan saja. Saya rasa macam ni, saya warisi macam ni, dan tidak pergi kepada lapis-lapis pemikiran yang lain. Orang yang cerdik, dia berfikir sekurang-kurangnya 3 lapis. Mengapa masuk universiti? Kerana nak belajar. Mengapa nak belajar? Kerana nak degree. Mengapa nak degree? Kerana nak kerja. Maknanya masuk universiti sebenarnya kerana nak bekerja. Itu jawapan sebenarnya. Tapi orang yang jahiliyah, dia hanya soalan satu saja, tidak pergi 2 dan tidak pergi 3. Maka zanna jahiliyah, sebab itu jahiliyah itu dianggap sebagai hanya berasaskan kepada hipotesis sahaja, berasas kepada zan sahaja. Islam datang kata berfikiran selapis, berasaskan kepada zan. Inna zanna la yughni anil haqqi syai'a, inna ba'dhu zanni ismun. Jadi zan tak cukup. Jadi Islam menukar mentaliti jahiliyah yang hanya berasaskan kepada hipotesis kepada masyarakat yang mempunyai tesis yang tinggi, iaitu yakin. Jangan zan saja, tapi buat kajian. Afala tanzuruna, afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat, wa ila as-sama'i kaifa rufi'at, wa ila macam-macam ayat yang suruh kita melihat, mengkaji, mendalami segala gejala hidup di sekeliling kita, dan jangan hanya cukup dengan zat. Berapa lama orang-orang Islam yang mula datang ke negara kita ini mengambil masa nak menyelesaikan masalah ini? Tidak ada waktu untuk menyelesaikan masalah, nak bunuh orang, nak kerat tangan orang, nak pukul orang, tidak ada waktu. Sebab itu 200 tahun kita terpaksa mengambil masa mempersiapkan Islam yang syumul daripada satu peringkat ke satu peringkat, sehinggalah bila masyarakat itu sudah betul-betul masyarakat Islam jahat lagi, barulah dihukum. Jadi dalam masyarakat kita sekarang, kalau kita mengambil contoh daripada muka 1 kepada muka 2, kita tidak akan risau lagi bahawa tugas melaksanakan undang-undang Islam sepenuhnya. Bagi saya yang Islamic banking itu bukan Islamic banking, dan Islamic plus banking, masih lagi konvensional. Yang dikatakan Islamic law dalam negara kita itu sebenarnya British law for Muslims. Bukan betul-betul Islam lagi, tidak berasaskan kepada betul-betul konsep yang sebenar, tapi kita dalam proses. Profesor Ahmad Ibrahim memperkenalkan dualisme dalam undang-undang, tapi selalu Islam dan konvensional. Kemudian orang Matan Ziki Aziz dan sebagainya memperkenalkan, dan sebelumnya dualisme dalam perbankan, satu konvensional dan satu Islam. Diharapnya akan bertemu di muara, tapi kita perlu kepada masa. Jadi soalnya, mengapa kita boleh selesa menerima hal-hal ini berasaskan kepada tadarruj, tetapi kita sangat bergopoh-gopoh? Tentu sekali kita telah dihasut oleh musuh-musuh Islam. Macam juga perbalahan antara Wahabi, AWSJ sebagainya. Sebenarnya kita menjadi mangsa kepada musuh. Kita tak tahu. Musuh Islam, puak-puak yang Huntington apa semua sekali kata dia, mesti kita create satu suasana yang tidak aman dalam negara-negara Islam, biar berbalah sama sendiri. Dan apabila berbalah, tidak ada satu kepimpinan yang kukuh dalam masyarakat Islam. Sebab itu di Timur Tengah sekarang ini sudah menyesal. Maukan Nasir balik, maukan Saddam balik, maukan apa balik, sebab semuanya sudah hancur, Gaddafi sudah jatuh. Jadi siapa nak jadi pemimpin sekarang? Tidak ada lagi, hilang confident. Jadi oleh kerana itu, kalau saya bercakap tentang apa yang berlaku di antara
ustaz-ustaz kita, doktor-doktor kita, profesor-profesor kita, tapi jarang profesor yang terlibat dalam perbincangan. Sebenarnya perbincangan yang diumpan oleh penjajah untuk melaga-lagakan, terutama sekali antara Saudi Arabia dengan Iran. Apabila Iran Khomeini datang dulu, bagaimana orang barat menjolok Saddam Hussein supaya memerangi Iran, berapa juta orang mati dalam fire itu yang terpaya. Dan bagaimana orang barat juga memprovok Saddam Hussein supaya menyerang Kuwait. Apabila program itu Iran tak mati, serang Kuwait juga, cara nak bunuh Saddam. Bagaimana orang barat memberi rasuah kepada Taliban untuk menghalau komunis. Apabila Taliban besar, dipukul. Daesh pun macam tu juga. Jadi malangnya orang kita terjebak dalam hal itu kerana kita tidak betul-betul careful. Kita hanya nak buat sesuatu dengan secara yang tergesa-gesa. Dalam tradisi kita, tahu ke sebab apa tu yang bodoh sekali itu watak apa dalam sastra kita? Pak Pandir. Tahu sebab Pak Pandir mati? Pak Pandir mati kerana tergesa-gesa makan ubi panas. Ini orang muda yang tak baca sastra lama. Di negeri itu ada sebuah istana, ada puteri yang cantik, puas di nama, tak mau kahwin kecuali dengan orang yang turun daripada langit. Saya ringkaskan cerita. Pak Pandir ini bodohnya, dia pergi ke hutan, dia dapat rusa. Ada rusa, dia pegang rusa. Habis macam mana dia kata? Rusa, mundur diam sini. Aku nak balik bagi tahu kamu mandi, nak bagi sembelih, nak pegang apa semua sekali. Balik cerita kat Mak Mandir. Mak Mandir, saya dah dapat rusa. Mak Mandir kata, mana? Saya tinggal dalam hutan, pesan dia, jangan pergi lari. Pandai dia kan? Mak Mandir kata, bodoh kamu ni. Bila-bila masuk hutan, dapat seekor tangkap ikan. Kemudian minggu depan masuk hutan lagi, bawa tali. Masa tu unta rusa dah tak ada. Yang adanya burung besar. Burung yang apa tu? Dapat ikan. 30-40 ekor. Burung tu dapat bawa terbang dia. Bila burung terbang dia sampai ke istana raja, burung-burung tu letih. Maka jatuhlah Pak Pandir dengan burung-burungnya sekali dalam kawasan istana raja. Maka jadilah Pak Pandir ialah orang yang turun daripada langit. Maka puteri raja pun naklah berkahwin dengan dia. Tapi Pak Pandir tetap Pak Pandir. Makan ayam, makan gulai, makan apa semua sekali tak seronok. Bila hujan, duduk di beranda, bang-bang apa dibenungkan. Akhir sekali sembunyi-sembunyi pun tahu. Sebenarnya menungkan itu teringat balik kepada ubi rebus Mak Mandir. Jadi akhirnya sekali terbongkar rahsia, ini bukan orang yang turun daripada langit, ini Pak Pandir. Dilepaskan. Balik minta Mak Mandir cepat-cepat masak ubi rebus. Sedang masak, terus makan. Bila terus makan ubi panas, lekat di sini, mati. Jadi ini perangai kita melakukan sesuatu macam Pak Pandir makan ubi rebus panas, akhir mati, tercekik ubi. Dan kita juga macam tu, tergesa-gesa. Man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Orang yang terlampau gubuk sebelum masak, maka dia tidak akan berjaya dalam hal itu. Inilah yang kita selalu memperingatkan. Tapi orang mengatakan kalau kita slow, kita lemah. Sebenarnya kesederhanaan itu suatu kekuatan. Siapa yang boleh sederhana, sebenarnya dia kuat. Tapi orang menganggap yang tidak sederhana itu lemah. Yang kuat, yang sederhana itu lemah. Saya beberapa kali saya bangkitkan
Perdana Menteri Churchill dengan Presiden Hitler. Hitler perangainya gopoh, cepat, mau cepat. Churchill dia kata slow and steady. Siapa yang menang dalam peperangan dunia? Churchill yang menang. Walaupun nampak Mussolini kuat, Hitler kuat. Ibarat kata guru saya di Mahathir Muhammadi, ini saya bawa guru saya punya pandangan. Hitler disuruh menangkap seekor ikan dalam sebuah kolam. Churchill diminta juga kolam yang sama luas, sama besar, air sama banyak. Apa yang Hitler buat? Dia terjun masuk, dia kejar ikan itu. Nampak sungguh dia punya. Tapi Churchill dia tak terjun. Dibawa satu benih kecil, duduk kat kolam tu, dia timbuk satu. Hitler tak dapat tangkap ikan, walaupun sudah merah mata, tetapi Churchill akhirnya dapat mengeringkan kolam itu. Bila dapat mengeringkan kolam itu, dia dapat tangkap ikan dengan baik. Inilah nasihat kita kepada sesiapa saja dalam apa saja pun. Kita perlu banyak bersabar, melakukan sesuatu dengan mantap. Kalau sebelum A mantap, jangan melangkah kepada B. Itu terhenti di atas proses yang kita lakukan untuk satu persatu, satu selepas satu. Sebab anak tangga itu kalau 12 tak boleh naik 10 kemudian turun kepada 1, kemudian turun kepada 11, tak boleh. Ini cara kita berjalan dan melakukan sesuatu. Oleh kerana itu, bila kita bercakap tentang Islam yang syumul, maka kita kena mengiktiraf bahawa kita melakukan sesuatu itu bermula daripada 1 sampai ke 10. Dan oleh kerana itulah, dalam permulaan Islam itu ada zaman Makki dan ada zaman Madani. 13 tahun. Suatu hikmat yang ditunjukkan oleh Nabi, oleh Tuhan. Zaman Makki adalah lebih panjang daripada zaman Madani. Nak merubah pemikiran, paradigm masyarakat bukan senang. Kegagalan bangsa Melayu dalam negara kita sekarang ini untuk mencapai kedudukan ekonomi dan sebagainya bukan kerana mereka itu malas, bukan kerana mereka itu tak kuat, tapi dia punya paradigma. Tidak ada ajakan paradigma yang cukup. Oleh kerana itu kegagalan kita. Maka Islam merubah paradigma itu apabila paradigma yang menganggap bahawa segala yang bersifat barat itu baik dan yang bersifat timur itu Islam itu buruk. Sebelum itu kita perkenalkan apa saja filem lain dengan filem barat, mana lebih diutamakan. Baju lain dengan baju barat, mana lebih diutamakan. Segala yang sifat kita very local, kata dia, ini tidak. Jadi selagi tidak dapat kita mengubah paradigma itu, kita jangan pergi ke kemuncak. Bila kita pergi ke kemuncak sebelum paradigma kita cukup baik, maka kita akan, kalau sampai ke kemuncak pun mati di kemuncak, tak dapat nak turun. Ustaz Kamil tak ada lagi. Kalau ada Ustaz Kamil, saya boleh cerita lagi. Dia ini orang yang happy-happy go lucky. Saya ni orang yang menyusahkan diri. Kami naik bukit, hala naik. Pak saudara pada zon, hala naik, dia boleh naik, saya boleh naik, tapi dia tak boleh turun. Sebab dia tidak berlatih untuk turun. Saya belum naik, saya sudah berlatih untuk naik dan berlatih untuk turun. Nak pergi ke Mekah tahun lepas, saya sudah jogging di kawasan rumah saya itu lebih jauh daripada kita bertawaf dan sudah bersaing. Sebab itu berjalan daripada Mina balik kepada Mekah pun tiada masalah tiap-tiap hari. Saya dan keluarga balik tiap-tiap hari. Kita kata di rumah, nanti besok kita akan berjalan kaki pergi balik. Ini tidak menjadi apa-apa sebab latihan sudah. Cuba sesiapa yang betul Lukman yang tidak ada latihan di sini,
pergi daripada Mina nak balik, satu hari lepas tu kena bayar dam. Tak boleh atau sebagainya. Ini yang saya nak cerita. Mengapa ada dua sebab. Satu, kerana kita syumur. Yang kedua, kita kena perlu kepada berhati-hati dan sebagainya. Kemudian saya rasa lebih faham. Tapi jangan melihat syarahan saya ini dalam hubungan dengan RU 355. Nanti orang kata saya menentang RU 355. RU 355 itu bukan undang-undang jenayah Islam yang sebenarnya, walaupun secara politik yang didakwakan begitu. Okey, kemudian masalah apa tu? Masalah keutamaan tadi. Nak utama yang mana? Kalau dalam keluarga kita lah, mungkin saya masa di Mesir, saya belajar juga psikologi pendidikan tu. Jadi kalau kita mengukur anak kita sebelum mengajar, maka anak kita jadi negatif. Itulah penyakit orang Melayu. Dia marah jangan, dan anak dia tak tahu mengapa jangan. Maka bila besar pun dia jadi negatif. Begitu juga kita di sekolah Arab, kita banyak mempertikaikan orang, mempertikaikan. Kadang-kadang kita tak tahu sebab mengapa mempertikaikan. Maka kita menjadi orang yang gulungan yang negatif, pasif dan sebagainya. Oleh kerana itu, soal masalah keutamaan itu terhenti di atas berapa lama kita mengambil masa untuk mengubah paradigma, untuk mengubah suasana hidup, untuk mengubah persekitaran hidup. Dan pelaksanaan undang-undang jenayah Islam itu ialah kemuncak kepada segala proses. Jadi kita tidak boleh parachut turun. Dalam politik pun, kalau orang yang parachut turun akhir menjadi menteri apa pun, akhir balik ke bank balik, itu orang tidak ada kaitan politik. Dia rasa di luar ni, masa tidak dalam politik, hebat. Saya seorang yang boleh mentadbir bank begini dapat puji-pujian. Masuk politik jadi menteri. Daripada Sabah satu, daripada Kuala Lumpur satu. Akhirnya rasa bermasalah. Sebab politik itu dunia yang lain, ialah puncak kuasa dalam negara kita. Jadi bila berada di puncak sebelum matang, maka ia akan menjanjikan kegagalan. Satu. Kemudian saya tak nak supaya saya tak selesai soal. Selesai. Sebab bila Islam datang ke Nusantara ini sudah mempunyai corak hidup yang tersendiri. Jangan ingat Nusantara ini bodoh. Kalau orang Iraq, orang Middle East kata nahnul multaqa, dia kata asyarqu wal gharbu, zaman Saddam Hussein, saya ingat lagi, asyarqu wal gharbu yaltaqiyani fil Iraq, kata dia. Sebab kita multaqa. Sebab itu daripada sinilah kita rekodkan multaqa tu. Kalau saya nak kata saya yang mencadangkan multaqa tu, kata saya bohong. Nak seminar, nak apa, yang amat awam lagi jadi apa tu, di pusat Islam, dia pengaruh pusat Islam. Satu istilah yang Islamik, maka kita cadangkan multaqa. Sebab saya ingat asyarqu wal gharbu yaltaqiyani fil Iraq. Besar iklan itu di dalam Puri masa saya belajar lagi. Masa apa tu Datuk Mohsin bawa daripada Iraq, besar yaltaqiyani fil Iraq, maka kita ada multaqa. Okey. Jadi kerana itu, ini yang pegangan hidup ini kukuh. Kalau kita kukuh dengan secara yang tidak bagus, maka ibarat kita mengacau daun masyarakat itu. Masyarakat itu jadi tak stabil, dan mereka itu akan menolak idea-idea baru. Oleh kerana itu, bagaimana kita meruntuhkan ego? Ini bagi orang nak baru kahwin ni. Bagaimana nak meruntuhkan ego seorang isteri misalnya?
atau nak menggugurkan, nak mengurangkan ego seorang suami, kita terpaksa berkahwin dengan seorang isteri atau seorang suami yang ego. Jangan runtuhkan semua sekali. Runtuhkan sedikit demi sedikit. Kawan saya, isteri dah meninggal, suaminya belum meninggal, kahwin lagi sekarang. Dia kata, saya balik-balik, ini yang pensyarah kita, saya balik ke rumah, saya tengok budu. Habis dia kata, saya ni budu ni benci. Patut tahu apa? Dia kata, anak ambil budu tu tak dia. Dia budu kisah. Jadi melantik. Kalau tak mau isteri makan budu, bawa balik belajar. Bawa balik apa tu? Yang belakang apa tu? Cencaluk. Saya yang sukakan budu, saya boleh tukar antara budu dengan cencaluk. Sekali budu, sekali cencaluk, akhir sekali tidak kedua-duanya sekali. Sebab keduanya masih bila kita dah tu. Maknanya jangan anda meruntuhkan sesuatu yang sudah menjadi pegangan orang awam kecuali anda sudah mempersiapkan. Kita nak halau stinggan di sini. Saudara-saudara, orang muda, saya orang tua. Mula-mula saya datang ke Kuala Lumpur tahun 63. Dah lahir dia kan? Tak lahir ya? 63. Saya masih muda, sangat muda. Karena ada pertandingan syarahan di sini mewakili negeri Kelantan. Ini cerita dulu lah. Duduk di LA tu, LI. Duduk atas menara itu sambil Cikgu Saleh Hakib bawa saya minum. Nampak orang setinggal itu. Hari ini, masa minum hari ini ada 4 buah rumah. Besok ada 6. Jadi bertambah setinggal itu. Saya kata, kenapa kajian tak halau? Kalau halau, macamlah yang Nabi tak bagi halau, orang kencing dalam masjid. Di Mesir, sekarang ni pun kalau cuba kritik, apalah orang Mesir ni macam ni, saya tak ada masalah. Bagi orang yang nak pergi ke Mesir, saya kata ingat-ingat saja. Kalau pergi bilik air, maka cara kita kencing di Mesir, kepalanya mesti dongak ke atas. Tak boleh tengok ke bawah. Sebab jambannya sangat kotor. Tapi kita di sini nak tengok ke mana-mana pun boleh sebab jambannya sudah sangat berbau cantik. Jangan kita kritik yang itu. Sediakan sesuatu alternatif yang cukup, maka baru kita katakan berpindahlah kepada alternatif ini. Kata Hasan Al-Banna, saya nak ulang, jangan kamu mencaci orang-orang miskin kerana duduk di rumah-rumah yang buruk, tetapi benalah istana yang cantik dekat dengan rumah-rumah buruk mereka itu, maka mereka itu akan berpindah daripada rumah yang buruk kepada istana yang cantik tanpa perlu kepada arahan dan permintaan. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang yang mula datang ke sini. Sebab itu mereka boleh menjadikan semua orang Melayu 100% sebagai Muslim. Sekarang ini sudah dikacau oleh metode gupo yang dilakukan oleh orang sekarang, maka saya rasa kita dah setback kerugian sedikit dan sebanyak. Jadi pegangan hidup ini sama ada yang benar-benar berasaskan nilai tempatan atau berasaskan kepada pengaruh asing, iaitu artinya agama Hindu. Di Nusantara ini pada suatu waktu merupakan pusat perkembangan Hindu. Islam datang sewaktu negara Nusantara ini menjadi pusat perkembangan Hindu. Jadi kalau ia tidak meruntuhkan sebab itu, kita masih ada lagi pulut kuning. Tak tahulah Dr. Lukman boleh makan pulut kuning ke tidak. Saya makan. Wah, sebab itu kita tidak sebenarnya mempromosikan Hindu, tetapi kita cuma bertolak ansur kerana orang Hindu sukakan kuning. Kita bagi kuning, maka bagi dia kata antara Hindu dengan Islam itu tidak ada perbezaan. Maksud Islam pun okey, Hindu pun okey. Ahlan wa sahlan, mana di sini lebih baik. Itu cara metod yang kita dakwahkan. Oleh kerana itu,
menghormati keadaan ini, maka Islam membawa pembaharuan. Bagaimana Islam membawa pembaharuan? Islam membawa pembaharuan dengan bukan cara memubut orang, bukan dengan cara yang tadi saya katakan. Bila Islam dia bawa kemajuan, bila Islam tu maju, orang Islam yang mula-mula datang bersih, putih, pergi ke Saudi Arabia, tengok, adakah dia pakai baju yang berpeti sawah? Tak ada. Saya duduk di asrama dalam Puri dulu, saya sidai saya punya tuada. Kemudian tuada tu putih. Bila satu hari itu Ustaz Bakar Hamzah buat lawatan, dicek bilik-bilik. Dia kata, Mahmud, ini tuala siapa ni? Saya kata, tuala Ana, Ustaz. Oh, iyalah, saya ingat. Entah ada tuala hitam dulu. Tapi sekarang ni bila dah tuala ni lama, dia dah jadi putih, dia tengah-tengah dia. Faham? Petik sawah banyak sangat. Macam rambut. Mula-mula kita kata kita tidak boleh mencari rambut-rambut yang putih. Dia kata macam ni, penyair kata, rambut-rambut putih telah tumbuh di celah-celah rambut hitamnya. Tapi bila dah cukup tua, maka dia kata rambut-rambut hitam tumbuh di celah-celah rambut putihnya. Begitu. Jadi dia nak, saya sebagai pemimpin pelajar, dia nak selamatkan air muka saya. Itu saya punya siku. Dia kata, oh ya betul-betul, saya ingat entah ada satu tuala hitam. Kemudian dah pasal basuh kuat-kuat ni, dah jadi putih sesetengah tempat. Sebenarnya tuala itu cukup kotor. Dan naik petik sawah semua sekali dah. Itu bukan Islam. Orang Parsi dan orang Saudi yang disebut sebagai Tok Syekh, Tashe dalam dalam sejarah Melayu. Tok Syekh ini orang yang bersih, cantik, putih dan sebagainya. Sebab tu budak-budak muda pun nak kahwin dengan dia. Kahwin 4, kahwin 3, dapat anak, berbesan sebagai cara menyebarkan Islam dengan secara berbesan. Jadi saya rasa boleh juga kita tiru dengan kita punya China Muslim ini. Kalau boleh dia jadi Islam, masuk jadi anak angkat, jadi besan, jadi apa semua sekali. Jadi kita meluaskan Islam itu dalam keadaan begitu. Jadi penukaran itu tidaklah mengejut. Tadi tukar animisme, Hinduism dengan nilai-nilai Islam sampai sekarang ini pun tak ada masalah. Dia tukar pusat-pusat pengajian Hindu, biara-biara Hindu, dia buka pondok, dia buka masjid, buka surau, buka semua sekali. Ini yang berlaku. Jadi jangan. Kemudian Islam yang maju itu perubahan secara evolusi dan tidak secara drastik. Ini kalau kita nak jadi seorang pembina. Tetapi kalau kita seorang yang selfish, nak memenuhi perasaan diri sendiri, kita boleh jadi seorang yang drastik. Nak ubah 24 jam terus, okey, tidak ada masalah. Tetapi sebagai seorang pembina, kita perlu menentukan bahawa step by step, khatwa by khatwa, ala sabil tadarruj, berasaskan kepada setapak demi setapak. Ini akademi Islam ini. Akademi Islam ini. Kalau kita tekankan akademi Islam yang baru dibina itu bilik-biliknya semacam ini, tak cukup duit, maka bilik yang berapa? Saya mula pegang ketua akademi Islam. Ini akademi ini sedang duduk tengah nak bina. Saya tidak bertanggungjawab tentang plannya, saya tidak bertanggungjawab dengan layoutnya. Saya sekadar bertanggungjawab tentang strukturnya saja. Saya masuk, saya kata bodoh hati saya. Layout sebuah bangunan akademi Islam macam ini tidak menunjukkan keislamannya. Tak ada nilai estetik, estetikanya tidak ada. Benci. Kemudian peruntukan kecil. Kalau kecil, buat yang kecil. Tapi tak boleh.
Kalau kita bantah pada waktu itu, maka akan tertangguh. Kemudian lokasinya tempat jin bertendang. Ini mana ada pada waktu itu hanya jin saja. Kemudian pengarah pengajian Melayu, ya Ustaz, kita pakatlah Akademi Islam dengan Akademi Melayu atas bukit itu. Saya rasa kalau saya berpakat protes lokasi ini, maka akan tertangguhlah pembinaan Akademi Islam 5 tahun lagi. Maka terimalah kita. Dia terima sekarang ini kami cantik lagi. Kita sudah dominan di sini, menjadi penghulu di sini sebagai itu proses yang terpaksa kita lalui. Banyak orang kritik yang nak gopoh ni. Mula-mula kita berpindah ke sini, tidak ada perabot yang baru. Sekarang ni pun saya masih pakai perabot yang dibawa daripada sana. Kita bawa daripada sana sebab nak tunggu perabot baru 6 bulan tak pasti sampai. Maka kita bawalah perabot. Jadi ini proses sehingga orang harta benda kata perabot-perabot kamu dah buruk, kita buang saja. Tapi orang yang konservatif macam saya, selagi saya jadi pengarah dulu, meja itulah, tak tahulah Datuk Zul pakai guna meja yang besar dan itu kecil. Ini yang saya nak bandingkan, bagaimana dalam menyelesaikan masalah ini Malaysia pada waktu itu berasaskan kepada kajian sejarah tidak melakukan perubahan secara drastik dan tadarruj, kesukaran untuk merubah. Yang paling fanatik, antara yang paling fanatik antara agama ialah orang-orang Hindu. Bukan senang dia nak berubah. Sebab itu kita tidak banyak mengekalkan warisan Buddhism dalam negara kita, tapi kita mengekalkan warisan Hinduism. Dalam Ramadan baru ni kami nak pergi jumpa dengan Tuanku Perak. 3 syarat. 1, jangan pakai kuning, hanya untuk raja-raja. Jangan pakai putih, hari kematian. Dan jangan pakai yang apa tu, orang kata putih star. Ada apa putih star tu? Purple. Itu untuk keluarga-keluarga diraja, desa dan sebagainya. Kuning, apa kuning? Kita masih lagi menganggap kuning sebagai warna asas, warna dirancang. Sedangkan ini adalah Hindu. Jangan kita pertikaikan kuning, kita masih lagi menjunjung Hindu. Tidak. Sudah kita assimilatekan antara yang ini dan yang ini dan sebagainya. Oleh kerana itu, macam juga dulu pakai kain, pakai apa semua sekali, pakai seluar pun tak boleh buat semayang. Kemudian penyebaran Islam ini saya katakan tadi, adalah paling orang Tok Syekh tu. Dia petang bersih, cantik, orang pun senyum dengan janggut cantik apa semua tadi, sangat menarik. Macam budak-budak kita, saya masih ingat Tuan Ben masuk kampung saya. Tuan Ben, dia pergi pungut budak-budak. Dia nak westernize kan budak-budak. Dia bawa dengan apa semua sekali, tapi nasib tak baik dia, akhir dia yang masuk Islam. Jadi Yusuf Ben. Jadi nak westernize kan budak-budak. Ini yang sebab kita menarik. Dia masuk kampung, pakai seluar pendek, pakai stoking panjang, letak dia punya apa ni, dia punya pen tu di stoking. Oh, cantik. Semua cita-cita nak jadi Tuan Ben semua. Tapi inilah yang diutarakan oleh pemimpin Islam pada waktu itu. Seorang yang bijak, seorang yang tahu berurus sebagainya, maka semua orang akan memasuki. Dan mereka itu tahu bagaimana mempengaruhi kerajaan istana. Nak mana dia? Baiklah. Itu kawan baik saya. Bagaimana kalau kita melakukan dakwah kepada masyarakat di Malaysia? Jadi kita perlu baiki dan kita perlu contoh sejarah. Sebab itu saya, bila mereka ini dapat mencontohi kerajaan, dapat apa tu mempengaruhi kerajaan Sriwijaya pada waktu itu, pada abad 8,
maka Islam mula mendapat tempat dalam negara kita ini. Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit adalah merupakan kerajaan-kerajaan yang utuh. Tidak macam kerajaan sekarang, kerajaan yang utuh. Bagaimana kita boleh meruntuhkan Sriwijaya dan Majapahit? Ini kebijaksanaan para ulama yang dahulu. Ini yang perlu kita, maknanya para ulama yang akan memperjuangkan nanti, akhir nanti di kuliah yang akhir, saya nak menasihatkan orang yang akan memperjuangkan pelaksanaan hudud dalam negara kita ini sepatutnya bukan orang politik. Orang yang akan memperjuangkan pelaksanaan hudud dalam negara kita ini ialah para ulama, warasatul anbiya, dan mereka itu akan memberi nasihat kepada raja-raja dalam negara kita, sebab kuasa agama berpusat pada raja. Bila saya pergi ke Brunei, orang Brunei tanya, bila lagi Malaysia nak laksanakan hudud? Kami dah. Saya kata, pasal awak ada raja. Anda tidak ada raja? Tak, kami ada kerajaan. Lain. Dengan perintah raja, semua rakyat patuh. Dengan perintah kerajaan, oleh kerana kerajaan itu berparti politik, maka ada saja bangkangan daripada parti-parti politik yang tidak serasi dari segi kedudukan politiknya, maka perjuangan untuk melaksanakan undang-undang Islam berasaskan kepada anjuran parti-parti politik akan menghadapi keadaan yang sukar. Kerana itu, dalam negara kita, nanti saya akan bangkitkan pembangunan undang-undang Islam yang paling pesat sekali dalam negara ini ialah perjuangan pelaksanaan undang-undang Islam yang dilaksanakan oleh Profesor Ahmad Ibrahim. Dia kata saya bodoh politik, saya tak tahu politik, saya adalah guru bangsa. Kata Mak Ibrahim, saya boleh mengajar bangsa saya bagaimana nak melaksanakan Islam, tetapi saya bukan orang politik. Sebab itu semua orang berpolitik boleh menerimanya. Oleh kerana itu, bila kita berfikir tentang bagaimana nak melaksanakan Islam dalam negara kita, soal kedudukan raja-raja mesti kita mengambil kira, dan kita perlu berpayung di bawah duri-duri tuanku, dan duri-duri tuanku akan menjadi payung kita. Ini adalah harta kita yang telah kita lupakan. Kemudian penubuhan kerajaan pertama, kerajaan Islam pertama di Perlaklah, di Samudra Pasai dan sebagainya. Cuba tengok, Islam mencari ruang-ruang, ruang di situ, ruang di sini dan sebagainya, boleh membentuk kader-kader Islam di situ dan di sini. Tidak kelojoh, tidak cepat mau ke Kuala Lumpur, tidak cepat mau ke Kuala Lumpur. Duduklah di pesisiran dulu. Bila Islam mula sampai di pesisiran, maka mereka itu mula membentuk komuniti Islam di pesisiran, bekerja untuk Islam, mengajak orang ke arah Islam, berkahwin dengan orang di situ, supaya orang situ masuk Islam secara berbesan. Kemudian di situ, di sini, di sini, tidak cepat nak pergi ke Melaka, tidak cepat nak pergi ke Pasir. Apabila kekuatan sudah ada, penerimaan sudah besar, maka barulah mereka itu akan datang, akan pergi mencari pusat-pusat kuasa, dan mereka itu dapat menukar pegangan-pegangan raja-raja daripada Hindu kepada jadi Islam. Tapi kalau kita cepat bercakap bahawa kita sedang menuju ke Kuala Lumpur, kita tak akan sampai. Orang akan tahan lokah di situ, orang akan tahan balak di situ, orang akan apa semua. Sebab itu dalam politik yang paling sulit sekali ialah DAP, enough is enough. Walaupun dalam kepala dia nak mementok dengan secara besar, dia kata enough is enough. Cukup majoriti kecil pun okey, saya tak nak majoriti besar. Sebab itu dia dapat sokongan yang baik, sebab dia punya apa tu,
yang sederhana, paling sederhana. Saya tidak nak banyak cakap tentang ini. Cuma inilah penubuhan kerajaan-kerajaan Islam yang kecil-kecil di Pasai, di Perlak dan kemudian di Melaka adalah kerajaan-kerajaan Islam yang kecil. Kerajaan Islam yang kecil inilah yang menjadi contoh bagaimana orang-orang Melayu di Nusantara pada waktu itu boleh membandingkan kemajuan yang dicapai oleh Perlak, oleh Pasai dan sebagainya jauh lebih tinggi daripada kemajuan-kemajuan yang dicapaikan oleh kerajaan-kerajaan Hindu yang berpusat di bawah Majapahit. Maka kemajuan yang dicapai oleh pemerintahan Islam yang kecil-kecil itu telah boleh menggugat kestabilan kerajaan Majapahit, dan akhirnya kerajaan Majapahit itu lebur dengan sendirinya. Kalau sekiranya Tasyih yang datang daripada Parsi, daripada Arab sampai ke pantai, kami adalah utusan Tuhan yang membawa risalah Allah. Kami akan menegakkan keadilan dalam negara ini. Sesiapa yang menentang kami akan kami perang. Dia akan mati. Dia akan mati. Ini yang perlu kita lakukan. Pandai bagaimana mengurus diri sehingga kita boleh menunjukkan bahawa bila Islam kita maju. Tapi setakat hari ini, bila kata Islam kita mundur. Inilah nak kongsi dengan Dr. Sharifah. Cina Muslim itu saya pun heran. Yang Cina bukan Muslim hebat dan smart, yang bila masuk Muslim jadi selekeh macam kita, macam saya. Jadi maknanya di mana tak kenal. Sebab budaya Islam yang kita tanam dalam negara kita ini, Islam dalam pattern ini, Islam dalam pattern ini, maka dia kontra kemajuan. Jangan bercakap tentang idea dan cita-cita nak mencari orang-orang konglomerat Cina yang besar-besar dalam negara ini supaya memeluk Islam. Selagi kamu tidak boleh menunjukkan bahawa kamu berfikir lebih baik daripada dia, kamu bertindak lebih baik daripada dia dan sebagainya. Oleh kerana itu, inilah yang sudah diselesaikan oleh mereka. Bagaimana orang-orang Perlak mengikut rajanya bila raja masuk Islam, bagaimana orang-orang Pasai Samudera, bagaimana orang Melaka dan sebagainya. Ini yang perlu, yang sebab itu saya rasa sejarah pelaksanaan undang-undang Islam dalam negara kita ini perlu mendapat satu sisi yang tersendiri. Sejarah itu adalah kubur zaman. Sejarah itu adalah kubur zaman yang menerangi masa depan kita. Sesiapa yang melupakan sejarah akan menjadi macam kita. Orang-orang muda sekarang ini tidak patriotik sebab telah meninggalkan sejarah. Kita sampai pada satu peringkat kita jadi gila sains dan teknologi. Bila gila sains dan teknologi, kita boleh melahirkan saintis yang baik-baik, tetapi saintis itu gagal diurus oleh pengurus-pengurus para sarjana ini, kerana pengurus-pengurusnya terdiri daripada orang yang masuk sosiologi, daripada pengajian Melayu, daripada pengajian yang bawah-bawah ni, orang yang taraf ketiga menguruskan saintis-saintis yang tinggi, maka urusan sains teknologi dalam negara kita pun tidak selesai. Oleh kerana itu sekarang kajian sedang yang nak masuk sosial sains pun perlu pada orang yang cerdik, berbagi dua lah. Begitu. Jadi ini yang menjadi masalah kita. Jadi sejarah pun akan masuk balik. Universiti Melaya pun akan buat seminar sejarah. Ada orang hantar kat saya, ada nak buat seminar sejarah. Kita mengenal sejarah kita. Kemudian kerajaan-kerajaan Islam pertama di Perlak, di mana-mana di Sumatera, dan kemudian di Patani, di Melaka, dan belum tu di Aceh dan sebagainya. Aceh, Islam masuk lebih awal. Belajarlah daripada bangsa Aceh. Islam lebih awal masuk ke Aceh tetapi tidak popular. Sampai sekarang ini pun Aceh merupakan
satu kumpulan hidup yang terpisah daripada Indonesia Raya sebab pendirian yang terlalu keras. Oh, dia ni macam orang Aceh. Tapi yang satu lagi yang tidak Aceh itu, dia floating. Satu lagi itu, dia floating. Orang boleh menerima, dia boleh menerima. Tapi dalam, sebagai seorang muda, kita kata dia ni, kalau Malaysia ini kerajaan yang komunis pun dia boleh survive. Tapi kami orang-orang Aceh tidak, tegas. Oleh kerana itu, Aceh paling pertama sekali mendirikan kerajaan Islam, tetapi tidak popular. Sesudah kejatuhan Melaka, barulah Aceh menjadi popular kerana tidak ada tempat lain lagi. Ini yang kita perlu sedar. Sebuah kumpulan hidup yang ekstremis dengan idealisme yang tinggi, yang keras, tidak boleh berunding dengan orang, tidak akan menjadi popular dan tidak akan menggunakan popularitinya untuk mempengaruhi orang lain. Saya masa duduk di England, Ustaz kami lagi tulis, kita telah dapat menawar negeri Kelantan, dan kita akan jadikan Kelantan sebagai pangkalan untuk kita keluar. Apa dia jadi sekarang? Pada waktu itu saya jawab, kata kalau pangkalan itu untuk bermandi-manda, okey, bagus. Tapi kalau pangkalan itu macam pangkalan kita waktu kita berada di Kota Baru, maka akibatnya tidak baik. Sedang faham apa pangkalan kami masa kami di Kota Baru? Yang dikatakan pangkalan itu tempat berak. Masa di Kota Baru dulu tidak ada ni, zaman-zaman kat rumah tak ada, nak berak pergi ke pangkalan di sungai itu. Di masa motor tu lalu kan, kita duduk dia begitu masa tu berak. Itu saya seminggu saya tulis dalam saya punya susun nak gambarkan bagaimana. Jadi sekarang ini sudah jadi pangkalan apa? Pangkalan tempat kita menyebarkan idea, atau pangkalan tempat orang melihat kelemahan kita dalam menguruskan Islam dalam negara kita. Ini yang menjadi masalah kita sekarang. Oleh kerana itu, contohilah Melaka, tapi contohilah Patani dan sebagainya, dan jangan contoh Aceh pada waktu itu yang terlampau keras. Dan sejarah pun melihat Aceh sebagai sebuah negara yang paling awal menubuhkan kerajaan tetapi tidak aktif, sehinggalah kerajaan Islam yang lain tidak ada. Kemudian kerajaan Ain ini cerita Aceh tadi. Kemudian Giri, Demak, Johor, Riau dan sebagainya. Ini adalah semuanya orang-orang Hindu yang sudah dapat dipengaruhi. Kadang-kadang kalau anda merasa unggul, jangan anda berkata, saya tidak nak berkawan dengan orang sebab saya unggul. Tak. Itu Datin Naimah. Datin Naimah antara orang yang awal masa tu Dr. Sharifah tak lagi dah, junior dah. Antara orang yang awal Tan Sri Datuk Zulkia, kemudian Ustaz Ustaz Darul Sanawi, siapa yang senior Syukri kita, Dr. Rahana, dia laki-laki itu ditempatkan Pantai Puri. Pantai Puri. Semua duduk di situ. Dengan segala subsidinya, dengan segala apanya. Bila saya datang ke sini, Pak Engku nak pecahkan yang pelajar Akademi Islam ni kerana mereka bersekongkol dan tetap dagang. Tahu dagang? Tak tahu dagang ke? Dagang ke mana kampungan, pakar kain. Ada pun apa syarah kita asal duduk di sini.
Dia keluar datang sini pakai kain. Cina senyum suka macam tu. Bagi Cina, kain teruk daripada baju tidur. Saya masa di England bawa kain pergi ke John pakai. Besok jatuh sebab dia naik tangga dia pijak tu terjatuh. Dan saya pun tak tengok dah dia macam tu dia bawa kopi untuk isteri dan sebagainya, tapi terpijak kain jatuh. Kain ke lain, dia ke lain. Akhirnya aku kata macam ni lah, kita pisahkan mereka. Saya menyokong kuat, maka saya dituduh sebagai ustaz yang tidak jelas. Ustaz tak jelas. Tunjuk perasaan di sini. Siapa menyokong kami? Bip. Sedap. Tok. Lepas tu lalu peng semua lah kereta sokong. Ku punya marah. Satu hari itu blind di bangunan kecil tu kan, tak terurus. Inilah budak kampung. Dia marah. Dia nak marah untuk perasaan kat sana. Inilah budak kampung. Yang ini pun terpandang urus apa-apa semua sekali. Akhir sekali pelajar-pelajar akademi Islam dibahagi-bahagikan ke asrama-asrama koli-koli yang lain dengan penuh tentangan, kerana kami ingin menjaga kehebatan kami. Itu tak cerita lagi macam mana orang-orang yang menentang bila Nilampuri nak bergabung dengan Islam. Jangan hilangkan identiti kami. Jangan hilangkan identiti. Saya kata, apa identitinya? Dia pusing. Tak tahu. Kemudian bila datang sini, saya ni macam mana kita approach. Seorang daripada yang sangat nak mempertahankan identiti, satu masa dia masuk, Ustaz Mu, dulu anak lah yang menentang mai Kuala Lumpur. Betul? Dan ni macam mana takut? Oh, anak sokor dah ni. Sokor benar. Pasal masa dulu anak pergi ngajar Paklik, pergi apalah, tak ikan apa betul, lagi jalan, anak pergi jalan sampai mutu habis ke kaki jalan. Lepas tu di sini, oh sini banyak duit. Pasal kuliah maghrib situ, keluar Aisyah sini lebih pada gaji. Saya kata tu lah Ustaz, dia nak mari sangat ni. Oh, terima kasih. Jadi kita, kalau kita mempunyai sifat yang terbuka dan Islam kita unggul, kita cuba mewakili Islam yang unggul, masuk ke mana pun, insya-Allah. Saya tidak pernah lagi orang memucuk tangan selain daripada raja dan ibu bapa. Yang keduanya ialah Ustaz. Ni Dr. Syafah ini pucuk habis. Saya cerita dulu kan, Mak Khamis orang tak pucuk sebab hanya ustaz saja yang pucuk. Dalam negara kita ini, ustaz mempunyai kedudukan yang istimewa di kalangan masyarakat bangsa kita, tapi kita tidak menggunakan yang itu, tidak menggunakan kebijaksanaan itu. Kita hanya isolate diri kita, pencilkan diri kita, tak nak masuk bergaul dengan orang lain. Orang kata ustaz ni hagah. Tahu hagah? Tak cerita mbak, kita hagah pun kotor sikit. Ustaz ni hagah. Saya kata awak silap faham. Ustaz tidak hagah, dia takut. Bila nak cakap, ustaz lari. Cakap, ustaz lari. Dia ingat ustaz ni seorang yang tak. Oleh kerana itu, approach kita dalam masalah ini, sehingga kerajaan Islam di Nusantara boleh bangkit begitu hebat sekali, menggantikan Majapahit dengan kerajaan-kerajaan yang utuh dengan sendirinya. Kemudian Islam yang datang di sini bukan fokus kepada politik dan kerajaan saja. Islam datang ke sini, dia bawa perubahan yang menyeluruh dengan segala pendidikan dan sebagainya, sehingga tidak timbul soal awak adalah merupakan orang yang ada niat politik yang nak memerintah. Tidak ada. Sebab itu hal seperti ini disedari kemudiannya oleh Pak Nasir. Bila saya pergi ke Indonesia, di bawah Pak Nasir, dia kata dulu kita fokus pada politik,
maka Masyumi gagal. Sekarang ini kita fokus pada dakwah, maka alhamdulillah. Dan saya selalu sebut, kegagalan orang seperti Gus Dur kerana dia memilih jalan politik yang sepatutnya dia menjadi guru bangsa, tetapi dia mau menjadi pejuang politik pada saat kelemahan Soeharto. Kalau dia menjadi guru bangsa, membimbing bangsa Indonesia yang sangat benci kepada Soeharto, dia akan boleh menentukan siapa jadi Perdana Menteri, siapa jadi Presiden. Tapi sebagai seorang guru bangsa, Khomeini balik daripada Paris menjadi pemimpin Al-Mursyidul A'la. Ikhwan kata Mursyidul A'la, tapi kita Mursyidul A'la, kita jadi menteri besar. Itu silap. Seorang Mursyidul A'la tidak boleh pegang posisi pentadbiran, guru bangsa. Saya tidak nak bercakap tentang politik, tetapi kalau Gus Dur pada waktu itu mengajak rakyat Indonesia membentuk suatu pemerintahan Islam berasaskan kepada prinsip ini dan lupakan saja soal perbalahan masyarakat pada waktu itu, Aris semua betul semua yang terlibat semua sekali. Kalau dikumpulkan pada waktu itu, tidakkah dia boleh menunjuk jalan supaya mereka ini boleh ke arah Islam yang baik? Oleh kerana itu kita akan, kalau berasaskan kepada mereka itu, sejarah kita, kehidupan secara Islam itu terlebih dulu yang boleh membawa orang itu menerima segala perundangan Islamnya, politik Islamnya, segala-segala Islamnya boleh diterima dan sebagainya. Sekarang ini perbaikan Islam yang dikatakan maju itu pun sebenarnya bukan maju. Orang tetap lagi mempertikaikan soal-soal yang negatif dan sebagainya. Kemudian ini saya ceritakan tadi bagaimana animisme dan agama-agama lain di sini, Buddha dan sebagainya. Kemudian pendidikan pada waktu itu, tengok Islam pada waktu itu. Sebelum Islam datang, pendidikan di kalangan masyarakat Hindu banyak bergantung kepada pendidikan yang tidak formal. Sedangkan pendidikan formal hanya dihadiri oleh anak-anak raja dan anak bangsawan saja. Di apa itu kita katakan? Saya selalu lupa ni tempat di biara-biara itu. Dan sedangkan rakyat Islam datang, Islam memperkenalkan demokrasi pendidikan. Ini kita dalam negara kita ini. Pada waktu zaman penjajah, pendidikan hanya untuk anak orang besar, MCK, universiti. Apa orang gelar universiti? Menara Gading. Sebab untuk orang hebat-hebat. Bila kita merdeka, kita buka kebebasan demokrasi pendidikan, maka kerajaan mendapat sokongan daripada rakyat. Dan rakyat boleh masuk menjadi seorang ilmu dan sebagainya. Sebenarnya orang yang sesuatu yang boleh meletakkan orang Melayu pada tempat yang lebih baik daripada dulu, sebenarnya pendidikan. Fikirlah, tidak ada selain daripada pendidikan, dan yang lain itu ialah hasil daripada itu. Oleh kerana itu, tumpu kepada pendidikan, sama ada pendidikan formal ataupun pendidikan yang tidak formal. Bagaimana kita mendidik masyarakat? Bukan dengan cara memugut. Ini khutbah pun, kalau kamu tidak sembahyang, kamu masuk. Jadi orang itu Islam kerana takut, bukan encourage. Tidak. Ini orang Kristian lain. Imamnya pada hari-hari Ahad hidup di luar, sambut orang masuk, khabar, selamat datang. Kita imam dari mana? Kampung saya dulu, imam kan nama Ghazali. Jadi yang masyhur Imam Ghazali, dia nak orang paling akhir sekali. Tak tahu orang dah penuh, dia tak sampai lagi. Kalau dia baca khutbah pula menggaru-garu lagi.
sebab gatal dibuat padi dan sebagainya. Ini masalah-masalah yang menunjukkan imej yang tidak betul. Kita kata Imam Ghazali ni sebab Al-Imam Al-Ghazali, sebab kita kata macam tu, itu pun sepupu saya juga. Jadi masyarakat pada waktu itu ialah masyarakat yang tradisionalis, sekadar memberi pendidikan untuk melanjutkan tradisi-tradisi masyarakat pada waktu itu. Macam juga orang Melayu melakukan kepada anak bangsa mereka itu sewaktu penjajahan. Sebab tu kita defensif. Kalau boleh sekarang ini kita kurangkan semangat defensif di kalangan kita, kita tak akan hancur. Ini kita telah dimumukkan. Kalau kamu tidak mempertahankan, kamu akan hancur. Kamu akan hancur. Kamu akan hancur. Orang yang positif tidak akan hancur kerana ia adalah memegang peranan kepimpinan yang berkesan. Kepimpinan itu adalah suatu proses yang lahir daripada interaksi yang berkesan dalam masyarakat, positif. Ini tidak kita protect dan kita macam tadilah. Oleh kerana itu apa terjadi? Bila budak-budak akademi Islam ni pergi ke kolej-kolej, Dr. Azam generasi mana? Kemudian sikit dah. Itu kemudian. Dr. Farid ni dia jadi ekor saya pergi dakwah tu. Dia selalu minta single minum kopi. Ini yang generasi pertama. Bila budak-budak akademi Islam ini sudah diberi kolej tu, akhir sekali hampir seluruh kepimpinan kolej di Universiti Malaya dipimpin oleh budak-budak akademi Islam. Positif. Bukan saja surau, kakak pun budak-budak akademi Islam. Asal budak perempuan tu nak masuk infantry. Dia nak masuk infantry. Saya kata saya sokong dia nak masuk infantry. Dia kena marah, dia apa tu datin nak imam pula. Nantinya apa ni apa semua sekali masuk infantry apa semua. Tak jadi. Masuk gagal. Dia nak masuk gagal. Saya kata kalau anda masuk gagal, masuk apa tu roto, jangan fikir anda nak jadi gagal. Anda perlu jadi infantry, nak jadi general yang memerintah pasukan ini. Zul pun tak jadi general. Dia tak main kakak kecil macam tu. Jadi kalau kita masuk infantry, apa terjadi kepada tentera di Indonesia sekarang? Yalah, tentera yang sebab tentera yang dipimpin oleh pelajar-pelajar akademi Islam. Tapi kita hanya memimpin kakak. Jadi kakaknya apa, tukar semayang-mayang saja ada begitu. Itu pun pengaruhnya besar. Oleh kerana itu positif tadi telah melahirkan sehingga Universiti Malaya bimbang terhadap pengaruh budak-budak akademi Islam yang mempengaruhi semua sekali. Dan presidennya semua daripada dengan Datuk Zulnya yang mula-mula kemudian dengan macam-macam lagi selepas itu positif. Begitulah seterusnya. Oleh kerana itu, kalau kita sekarang ini nak melaksanakan undang-undang Islam yang hebat dalam negara kita, jangan berkurung di rumah. Keluar kepada masyarakat, positif dengan masyarakat, dan jangan sekadar membuat kenyataan sekali. Saya nak ini, tak ikut ini kufur, kafir dan sebagainya. Sekarang ini siapa dia yang tidak menyokong 355, dia tidak menyokong Islam. Letak puk terus. Masa saya di Kelantan dulu, kawan baik, dia kata mu ni mamu. Saya bersyaraf tu suhu tu. Mu ni mamu bakuk lah. Aku ni sokong menang. Mu boleh cerita boleh, cuma soal. Tak apa kapi. Dia boleh pakai batu tu. Dia pergi rumah saya ni, pokok geng apa ni, pokok dakwah apa semua sekali-sekali dia ada orang besar-besar kat sini. Dia kata mari nak cerita ni, nak keluar.
dakwah sekian. Saya kata mendakwah macam entah memecilkan diri, duduk popok entah. Anak baru balik daripada ibu, tadi bagi ceramah kepada pejabat SUK. Di situ SUK ada, di mana SUK ada, pegawai kanan dan semua sekali. Itu tak jadi, kita kena keluar. Jadi saya kata, kalau saya keluar juga, jadi siapa dia pergi syarah kat situ? Cuba tengok. Saya tidak menyatakan bahawa cara kita berdakwah itu berkesan, tetapi kita berdakwah cara memecilkan diri daripada orang lain, kita hanya akan baik sama kita sahaja. Dan macam tu juga kalau kita nak melaksanakan undang-undang Islam dengan secara memencilkan diri dengan idea kita bahawa kita ni orang hebat, maka idea kita itu tidak akan laku. Belajarlah daripada orang yang berniaga. Soalan kali kedua ni, siapa dia sebenarnya yang mempopularkan semua orang jadi tudung semua sekali? Hanya lupa. Apa? Peniaga, bukan pendakwah. Orang yang berniaga, dia tahu bagaimana nak tackle dia punya customers. Nak passion ni, bawa bintang tu, bawa popular ni. Akhir sekali orang, nak jadi terlepas, dia bos. Itu. Jadi kita sebagai pendakwah, kalau sekadar nak mendakwah, kamu pengalaman di dalam Puri dulu, dia nak wajibkan, saya menentang. Maka saya dianggap sebagai guru yang tidak mursyid. Tapi bila saya pergi ke Mesir, saya dapati budak-budak dalam Puri yang cukup pakai ni sudah buang. Kerana di Mesir itu pada waktu itu orang pakai skirt. Hamid kulit itu banyak pun pakai skirt. Oh, kita tak tahu je. Jadi macam mana? Apabila sekarang ini soal pakai skirt ini tidak diperundang-undangkan, tetapi ditunjukkan sebagai sesuatu yang boleh menambah kecantikan. Ya, kalau kain dia besar macam ni, kalau kain besar, tudungnya ni cantik, tak nampaklah kain dari dalam. Kalau rambut telah mula ubah, sebab itu orang mula pakai ni 40 ke atas, rambut sudah ubah. Macam mana tu dok? Nak pakai topi, nak buat barokat, nak buat apa semua sekali? Tak. Sekarang ni caranya adalah, kemudian cara pula begini. Cara Afrika pun ada. Tudung cara Afrika, tudung cara orang gaji di Mesir. Yang buat cetuk di belakang ni, sebenarnya orang gajian di Mesir. Sudah jadi fashion. Jadi inilah orang-orang yang mempopularkan pemakaian tudung dalam masyarakat kita. Dan jangan anggap ustaz. Mengapa? Sebab mereka itu positif, mengambil idea yang sedikit, banyak bisnesnya. Begitu juga, jadikan idea kita dalam melaksanakan undang-undang jenayah Islam itu sebagai suatu bisnes yang tahu bagaimana kita pasarkan. Saya suruh Ustaz kami, saya balik cerita, adik saya di Kelantan, ada seorang tu toke ayam percik, sedap ayam percik warisan. Saya kata, kamu ni bodoh. Apa lagi dia kata, balik tiap-tiap membebel, bodoh lah, miskin lah, apa semua sekali. Saya balik-balik kata saya, aku ni ada duit ni, tapi pahit nak makan, kerana ada orang paling masing-masing miskin dalam keluarga. Macam mana apa? Ayam percik online. Tengok, sekarang ni sudah kita mula jual Chameleon Kitchen, ayam percik online. Cantik. Itu inovasi. Jadi kalau nak jual atas market di Kota Baru tu enggak berapa orang sangat kita punya customer sekarang ni dah. Ini pun potong nanti edit sikit jangan dia. Saya pun risau dia semua dah virus semua sekali. Jadi soalnya sekarang ni positif, pasarkan idea. Walaupun idea itu kecil, tapi bila sudah diterima oleh umum, maka dia akan menjadi. Ni nak pukul, bukan nak pukul, asal dah. Pengurusi kita pun baik tak bagi tahu. Kemudian menggunakan pendidikan
Pendidikan rakyat terutama sekali. Ini tadi saya katakan istana adalah penting. Jadi saya nak menyerulah kepada sesiapa yang nak memperjuangkan Islam dalam masyarakat kita, mudahlah dampingi istana sekarang. Kita boleh berpayung. Dan bila kita nak tegur istana, kita jangan kata, oh tak betul. Kita katakan, payung saya ni tiris lah. Nampak? Payung saya ni tiris lah, baiki sikit. Maka dia akan baikilah payung itu. Jadi akhir sekali dia pun okey, kita pun okey. Kemudian hidup sistem hidup sebelum Islam itu, ini susah. Jadi sikitnya kan, Islam dilaksanakan, undang-undang Islam dilaksanakan, kita habis pukul 12 kan? Pukul 12 betul. Soal jawab tak ada. Mula-mula kita laksanakan Islam, cuba baca sejarah Melayu. Kita laksanakan undang-undang tidak bertulis. Maknanya mufti di negeri-negeri kita memberi nasihat, membuat fatwa resmi, beri nasihat kepada kerajaan, jalankan undang-undang ini. Tidakkah fatwa dalam negara kita ini merupakan valid? Taklah payah kita nak canang tu canang ni. Islam dilaksanakan sebagai undang-undang tidak bertulis dalam negara ini beratus tahun. Kemudian undang-undang yang tidak bertulis ini bercampur dengan undang-undang adat, dikodifikasikan apabila sudah menjadi budaya rakyat. Ini kalau ditangkap oleh keluar, ditentang. Cuma orang keluar sekarang di negara kita malu nak mempertahankan diri. Kata lawyer yang bijak-bijak, kalau orang berkeluar tidak malu mempertahankan diri, banyak kes-kes keluarnya kalah. Sebab dia tidak menjadi budaya. Oleh kerana itu, mulakan dengan pelaksanaan undang-undang tidak bertulis kalau kita nak melaksanakan. Kemudian, undang-undang yang kita lahirkan, undang-undang Melaka. Tuan Azam tahu daripada saya macam mana 2/3 lebihnya adat. Islam masuk sikit. Versi yang akhir-akhir itu baru Islam. Sehingga Profesor Mak Ibrahim kata, kalaulah bukan kerana Portugis datang, maka proses pengislaman undang-undang dalam negara kita selesai. Maknanya sehingga penjajah datang kita belum selesai. Tetapi kemantapan itu betul-betul terjadi kerana kita betul-betul menguruskan hal itu. Jadi oleh kerana itu dari aspek sejarah kita perlu faham bahawa kita mempunyai sejarah sendiri, mempunyai budaya sendiri, mempunyai cara sendiri untuk melaksanakan undang-undang Islam dalam negara kita. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasalah sebab slide begitu banyak, ada banyak lagi. Tapi oleh kerana nak menghayati perbincangan tersebut, saya ingat dalam masa yang dekat, sebab kita biasalah mengetahui Prof. ini di selingan dia banyak. Di selingan itu ada dia punya moral story, dan selingan itulah yang kadang-kadang membawa satu peninggalan yang amat kita dapat. Jadi oleh kerana masa yang agak tinggal sedikit ni, saya mungkin boleh buka 1-2 soalan kalau ada.
Boleh? Tolong bagi nama. Soalan mesti ringkas dan padat. Bukan another lecture. Okay, Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Nama saya Sharifah Hayati. Sama. Okay, saya ada nak tanya satu soalan. Seperti yang kita tahu, hukum hudud masih belum boleh dilaksanakan kat Malaysia sebab ada percanggahan dengan beberapa perkara dalam perlembagaan. Jadi saya nak bertanya, kalau pun hukum hudud boleh dilaksanakan dalam negara kita, saya nak tanya apa pendekatan yang boleh ataupun akan dilakukan untuk memastikan masyarakat non-Muslim dekat negara kita boleh menerima hukuman hudud ni sebagai sesuatu yang positif, sebab kita tahu mereka dah menerima hukum hudud ni sebagai sesuatu yang negatif, di mana hukum hudud ni lebih dari sekadar polemik politik yang dimainkan oleh parti-parti politik negara kita. Terima kasih. Soalan tu soalan tradisi. Siapa kata hukum hudud tidak boleh dilaksanakan dalam negara ini kerana bertentangan dengan perlembagaan? Yang bertentang dengan perlembagaan ialah separuh kedua ataupun 1/3 daripada hukum hudud itu ialah hukuman. Hukum hudud ini bukan hukuman. Hudud ini disiplin. Disiplin. Kalau saya yang draft undang-undang hudud, saya lebih mengutamakan disiplin daripada hukuman. Sebab dari segi hukuman, masyarakat kita ini masih banyak syubhat. Tapi yang tidak ada syubhatnya ialah disiplin. Hudud akan berjaya dilaksanakan dalam sebuah masyarakat Islam yang berdisiplin tinggi. Nampak? Kalau nak jadi saksi, mesti terang dalam bab perzinahan misalnya. Awak jangan cakap orang itu berzina kecuali awak betul-betul 4 orang tengok. 4 orang ni pula tak ada nak pakat. Seorang maknanya perzinahan yang berlaku macam kat Copenhagen. Orang tak berzina di Malaysia macam tu. Tapi mengapa kita sangat menekankan soal potong, soal rejam, soal... Sebenarnya kita tekankan soal disiplin. Disiplin itu. Mengapa masyarakat tidak jadi kacau? Sebab kita banyak surat khabar kita membincangkan tentang liwat lah, tentang buang anak lah, sehingga masyarakat jadi kacau. Tak. Tapi kalau masyarakat surat khabar disiplin, TV disiplin, ini TV menyiarkan cerita-cerita yang rojak, yang tak bagus. Ini bertentangan dengan disiplin dulu. Siapa dia nak marah? Oh, sokong. Ini tidak. TV yang melaknya menyiarkan neonik, kita akan takzir dia. Ini yang orang tak boleh terima. Semua disiplin. Sebab tu di Singapura, walaupun tidak ada hudud, tapi masyarakat dia lebih berdisiplin daripada kita. Buang puntung rokok, kena. Ada disiplin, disiplin tak boleh. Sebab tu mari sini dia tak ada disiplin. Dan kalau kita ada disiplin, dia lepas ada disiplin. Jadi oleh kerana itu, jangan lagi bangkit soal hudud tidak boleh dilaksanakan kerana bertentangan dengan akta Mahkamah Syariah sekian. Tapi nak luaskan akta itu okey. Nah, fokus akta. Jangan saya kata saya menentang akta. Kepada apa fokus akta? Sebelum daripada jawatan kuasa merangka undang-undang itu, saya sudah kritik bahawa rangka ini diserahkan kepada orang yang tidak ada fiqh. Perlu kepada satu pasukan yang tahu fiqh bagaimana fiqh menyelesaikan masalah masyarakat. Hanya terdiri daripada orang-orang yang tahu tentang akta sekian, pasal sekian, tetapi tidak daripada golongan fuqaha yang muslihin. Apa terjadi? Begitu. Oleh kerana itu, bagi saya lah, jangan kata bertentangan dengan akta sekian-sekian, kerana yang kita nak ialah disiplin yang terkandung di bawah hudud itu.
Saya cuba masukkan dalam saya punya grup WhatsApp. Tak ada orang faham. Tak ada orang faham. Oh, dia kata kita memanglah pendidikan itu penting apa. Satu jalur yang berada di tengah-tengah itu gagal dipahami oleh masyarakat kita. Bagaimana kita laksanakan sistem hudud itu. Jadi yang kedua, masalah orang-orang bukan Islam. Kalau dia tengok dari disiplin dia bagus, saya duduk dengan orang Cina tu, dia tak rojok pun Islam. Dia rojok Hong Kong, dia rojok Singapura. Dia kata Hong Kong macam ni, di Shanghai macam ni, Singapura macam ni. Dia tak rojok di Jakarta. Sebab kita tak ada disiplin. Kita nak menghukum saja. Oleh kerana ini saya rasa boleh faham tak? Apa tu? Boleh faham? Itu faham mendalam. Ada mungkin satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafiz bin Habib. Namanya saya tanya berkenaan dengan disebut kepentingan raja atau sultan. Cuma saya tengok kalau sejarahnya tahun 1993 bila Tun Mahathir buat pindaan, dia agak ironinya lah. Ketika itu masyarakat nampak menyokong, masih terus mendukung dan menyokong pimpinan Dr. Mahathir, walaupun ketika itu 1993 berlaku pindaan perlembagaan yang menghadkan kuasa. Jadi saya mohon komen itulah yang pertama. Itulah soalan saya. Sebelum saya salah faham Prof, I think 1983 punya American Immunity Raja-Raja. The most important part is 1983 yang menjadikan masalah yang Majlis Kebangsaaan Negara sekarang ni. Walaupun Agung tidak berkenan, Majlis Raja minta supaya ada ubah suai. Dia sudah menjadi undang-undang selepas 30 tahun dipersembahkan kepada Agung. That is more concern on the immunity Raja-Raja atas capacity peribadi dia itu ada pindaan yang bagus. Saya ingat, saya nak membetulkan soalan 1993 punya amendments ada dapat berkenaan dengan immunity Raja, tapi 1983 merupakan satu pindaan yang amat besar dari sudut perang undang-undang yang telah diteruskan kedua Dewan yang dibawa kepada Agung. Itu kan yang nanti dimasukkan. Itu soalan berkenaan dengan tadi sejarah panjang pelaksanaan undang-undang jenayah itu. Saya ada terbaca berkenaan dengan satu landmark kes Ramah Latun, yang mana kes tersebut hakim judge dia antara intipati pada alasan penghakiman. Dia kata undang-undang Islam ni bukan undang-undang asing di Malaysia ini, jadi undang-undang asal yang perlu dibentuklah. Jadi kalau ikutkan sejarah undang-undang Islam ni dah ratusan tahun sebelum kedatangan penjajah, dan kenapa macam dia postan balik dan lihat tidak berdasarkan kepada realiti semasa saja. Soalan yang kedua ini, cuba baca cadangan Profesor Mat Ibrahim bila dia nak realisasikan Malaysian Common Law. Balik ke situ dan saudara boleh jawabkan di situ. Common Law Malaysia ialah undang-undang Islam lah, gitu kan? Itu cerdiknya Profesor Mat Ibrahim. Jadi soalnya sekarang ini, kita nak balik kepada Islam sesudah kita dijajah dan sebagainya. Saya katakan tadi, kita boleh balik melalui pelaksanaan undang-undang tidak bertulis, berasaskan kepada fatwa mufti, berasaskan kepada adat istiadat dalam masyarakat kita. Sekarang ni barulah negeri-negeri nak balik-balik Majlis Agama Islam dan adat istiadat Melayu Kelantan. Nama dah mati adat istiadat sebab orang ingat adat ni bertentangan dengan agama. Tak. Saya nak cerita, saya lagi lah, saya mengurusikan riset tu.
nak mengembalikan semula adat-adat yang baik sebagainya. Dan dengan adat istiadat itu kita boleh menggerakkan semula Islam. Tak payah bising nak buku akta nak apa semua sekali. Nah, jadi kita kena cerdik masyarakat kita. Ini tidak akta nak kita bising sama kita kelahi sama kita apa semua sekali politik kelahi undang-undang apa semua kelahi. Buanglah perkelahian itu. Kemudian dari segi Tuan Mahathir dengan raja-raja, sebenarnya bertepuk tangan sebenarnya tak berbunyi, ya, ada sikit sebanyak. Tapi bagi kita rakyat, terimalah ini sebagai realiti. Jangan kita fikir nak balik kepada zaman sebelum itu. Kita struggle lagi, kelahi lagi, akhir-akhirnya masa kelahi. Dengan kuasa yang ada, kata kalau saya diraja, dan ataupun di Tuan Maja, orang yang bagus, sangat dihormati, apa-apa semua sekali, kerajaan dengan sendirinya tidak akan menguatkuasakan undang-undang kecuali kita ni tuanku. Tuanku, kita nak buat ni, alah mau buat dah, buat lah kuasa apa semua sekali. Dah, kita nak tanya tuanku dulu. Kalau tuanku tak sokong, rakyat tak sokong, apa jatuh? Dalam parti, dalam politik nyata, orang tak benar kata aku sokong. Tidak. Siapa ulul amri? Raja atau kerajaan? Sudah. Jadi macam orang kulit zaman dulu. Tak. Oleh kerana itu, mempertingkatkan kedudukan raja-raja Melayu sekarang adalah menjadi kewajipan kepada kita, terutama agama. Sebab ini lambang kita dan dia boleh mengatasi apa saja akta dalam negara kita. Tidak? Tapi sudah tahu sekarang fatwa kebangsaan di mana sekarang? Itu pasal kita lock. Kita lock lah. Kita rasa kita ada kuasa, kita tak boleh. Terjawab dah? Okeylah. Jadi oleh kerana itu, jangan bangkit soal Mahathir, jangan bangkit ke soal yang tadi. Kita terimalah realiti itu. Okey, saya nak cukup kan? Jam tu hampir 12.30. Jadi saya sekali lagi mengucapkan bagi pihak penganjur mengucapkan terima kasih kepada yang berbahagia pengusaha Komersial Datuk Sudi yang sudi berkongsi dalam siri syarah yang kedua. Dan insyaAllah pada bulan hadapan dan seterusnya kita akan ada siri seterusnya dan diharap klimaks perbincangan itu akan sampai pada syarah yang terakhir yang menceritakan tentang siri undang-undang jenayah ini dalam konteks dan tanah Melayu sehinggalah ke saat pada hari ini. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.